Okay guys, hari ni lepas hampir 2 bulan aku dengan GR Corolla, aku decided untuk pasang mods pertama dekat kereta ni. Dan aku memang excited gila lah untuk tunggu hari ni kan. Aku dah order benda ni lama dah, cuma hari ni baru ada masa nak pasang. Sebab jauh juga daripada studio nak ke tempat pasang tu, ambil masa lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam lebih lah kalau tak jam kan. Kalau ikutkan pada list, memang banyak benda lah aku nak mods GR Corolla ni, memandangkan ni first JDM aku. So kita akan buat satu persatu dulu. Dan first thing aku nak buat adalah sebenarnya nak pasang body kit ataupun aero kit lah. Cumanya macam tak banyak pilihan sangat untuk aku nak beli dekat market Malaysia ni. So kebanyakannya memang nak kena buat special order lah daripada Japan, ataupun kita kena order sendiri daripada US. Sebab aku perasan yang GR Corolla ni dia lebih popular tau dekat market US. Dekat sana memang ramai lah yang pakai. So sampai aero kit pun diorang jual dari pelbagai brand, contohnya macam Epsilon Plus, ada Saber Design yang tu full carbon fiber, dan macam-macam lagi lah. So boleh je order, cumanya lambat sikit sampai dan harga dia keras lah dengan shipping cost apa semua. Another option is kita order daripada Japan. Yang tu pun harga agak keras, makan puluhan ribu untuk aero kit saja kalau kita pasang full lah. And then dia punya ETA tu yang macam jenuh nak menunggu lah. Paling minimum lah, busu-busu aku dengar sampai 5 ke 6 bulan. Itu kalau tak delay lah. So kalau delay tu masalah sikit. Sebab aku tanya juga orang yang bawa masuk aero kit, dia kata kat Japan ni biasanya kalau ada order baru diorang buat. Dan GR Corolla ni pun agak baru dekat market tahun 2023. So tak banyak lagi dia punya barang-barang tu. That's why apa-apa kalau pasal GR Corolla ni susah lah aku nak cari dia punya barang. Tapi ada sebenarnya. Macam OEM pun aku tengok dekat China banyak je. Cuma kita tak naklah pasang semua OEM kan. At least kita nak pasang something yang lebih ada fundamental, macam daripada Japan ke apa semua kan. So kalau nak pasang OEM tu, mungkin benda-benda yang memang tak ada jual dekat Japan boleh lah pasang. Itu benda pertama lah aku nak buat. Tapi malangnya aku nak kena hold dulu pasang aero kit tu. Maybe aku akan pasang aero kit yang biasa dulu pada kereta ni. And by the time aku punya barang yang aku order kat Japan tu dah sampai, maybe dalam bulan 4, bulan 5 tahun depan baru sampai kot, baru aku pasang dekat kereta ni lah, yang official Japan punya aero kit kan. Brand apa korang kena tunggu. Untuk hari ni aku bukannya nak pasang aero kit ke apa semua, bukan. Aku nak pasang exhaust dan juga air intake lah. Ini perkara yang aku dah lama nak buat dekat kereta-kereta aku yang sebelum ni. Tapi aku rasa macam kereta ni lebih sesuai untuk kita buat benda tu. Dan exhaust aku nak pasang ni pun bukan exhaust biasa, exhaust daripada brand Japan juga. Air intake aku nak pasang ni pun memang something yang special lah. And bila survey exhaust ni, sebenarnya ada je orang jual dekat Malaysia, cuma tak banyak lah. Stok tu memang susah sikit dapat. Tapi ada 2 pilihan untuk aku pasang ada tu. Sama ada brand RSE ataupun HKS lah. Kalau korang nak tahu exhaust apa, bunyi dia macam mana dan kenapa aku pilih exhaust tu, korang kena tonton video ni sampai habis. Sebab aku memang excited gila kot untuk hari ni. And lepas ni mungkin aku decided untuk tukar dia punya kasut pula. Korang rasa aku patut sumbat rim apa dekat kereta ni? Sebab bila aku tengok GR Corolla, GR Yaris, kebanyakannya sama ada diorang gunakan yang race TE37, CE28 ataupun Advance GT lah. Itu antara ramai jugalah yang pakai dekat GR Corolla ataupun GR Yaris. Tapi dekat US ada juga yang pakai brand Aussie. Dia rally punya rim warna putih. Itu pun agak menarik juga. Cumanya aku tak berapa minat sangat lah brand tu. And dia punya design tu a bit over lah bagi aku kan. Aku nak design yang lebih macam lebih Japanese lah kan. Aku nak looks tu dia lebih blend dengan kereta ni. So tak nak nampak terlalu janggal sangat. Sebab yang Aussie wheels tu colour dia colour putih. So bila sumbat dekat kereta ni, dia macam obvious sangat ini adalah kereta rally tau. So maybe aku akan carilah brand-brand Japan yang warna dia bronze ke, silver ke, blue ke. Tengok mana yang sesuai. Mungkin korang boleh recommend design dan rim apa yang sesuai untuk aku sumbat dekat kereta ni. Dan warna apa yang dia blend dengan kereta warna merah ni. Sebab kalau tengok pada kereta-kereta lain warna merah, warna bronze tu memang handsome lah kan. Tapi tak tahulah warna silver ke biru ke kan. Kita tak try lagi warna tu. Selain daripada rim, aku pun tengah survey juga tayar apa yang sesuai untuk aku gunakan pada GR Corolla ni. Sebab aku tak masuk kereta ni dalam track sangat pun. Lebih kepada macam nak buat Delica dan nak layan naik genting lah. Sebab rumah aku pun dekat dengan genting. So memang aku selalu je naik. So korang boleh recommend juga tayar apa yang sesuai. And specs rim pun aku rasa nak pakai 18, lepas tu 9.5 JJ, ET30 ke 35 macam tu lah. Maybe korang boleh recommend jugalah specs rim apa yang lebih sesuai
untuk dia nampak handsome lah kat kita ni kan. Lagi setengah jam lagi kita sampai dekat tempat tu untuk pasang exhaust. Bercakap pasal exhaust, sebenarnya stok exhaust dekat GR Corolla ni dah kuat tau. Dia bunyi stok yang kira sporty lah. Cuma aku kurang minat sikit dengan triple tip exhaust macam GR Corolla ni sebab dia nampak pelik sikit lah. Tiga-tiga tu design dia lain tau. Kiri kanan bulat, tengah-tengah tu macam USB-C. That's why aku rasa macam aku nak upgrade exhaust, nak ada bunyi lebih kuat sikit dalam masa yang sama. Aku tak nak ada kuat sangat, and then aku just nak ada double tip exhaust je. So disebabkan oleh itulah aku nak tukar exhaust ni. Sebab exhaust ni pun dia bukannya exhaust biasa, dia titanium. So that's why aku excited lah untuk nak tukar kepada exhaust yang berbeza sikit. Dan kita tukar intake dia supaya bunyi tebur tu lebih sedap lah kita dengar daripada luar dan juga dalam kan. Aku jumpa geng GR Corolla juga warna putih depan ni. Wah, Uish. So dah sampai dekat Garage 21 Motorsport Seri Kembangan. Jam teruk jugalah tadi kan. Proses tu pasang lebih kurang dalam 2 ke 3 jam sebab ada 2 barang yang kira besar lah. Kita nak pasang exhaust, nak tukar intake dia. So macam inilah rupa stok sebelum kita buat apa-apa. Actually kat sini orang Toyota Malaysia dia ada buat touch up tau. So dia just dot-dot je dekat bahagian stone chip tu. Macam pelik sikit lah. Aku planning nak buat PPF actually. So maybe kena polish dulu ni, nak bagi rata sikit surface dia. Obvious sangat. Dia tak cakap aku pun pasal ni. Okay, tunggu sekejap dia tengah kemas. Dan masuk kereta kita akan pasang lah. Okay, diorang dah start buka aku punya bahagian intake tu. Tukar bahagian depan tu, and then baru diorang buat bahagian exhaust lah. Nampak? Okay, finally kereta aku dah pun siap. Dia pergi test sekejap, pusing satu round. Ini dia. Dengar tak ada jauh bunyi. Tapi exhaust ni tak kuat sangat actually. Dia kira sopan lagi lah. Nice. Okay semua? Okay? Confirm semua okay? Tak okay nanti kita tahu apa-apa. Bawa WhatsApp lah. Alright. Terima kasih banyak. Okay. Nanti saya bagi quotation tu je. Okay, baik. Let's go. Kita try satu round jap. Okay, settle pasang exhaust dekat Garage 21 Seri Kembangan. Sebenarnya sebelum aku nak pasang exhaust ni ada dua pilihan, sama ada aku nak pasang yang RSE ataupun HKS Lega Max Sport. Bila aku dah buat survey-survey, tanya kawan-kawan, dengar sendiri bunyi exhaust daripada dua-dua jenis berbeza tu, daripada kereta lain lah, bukan kereta yang sama. Rasanya reason why kenapa aku pilih HKS Lega Max ni adalah disebabkan oleh dia punya sound and design. So kosmetik dia bagi aku handsome lah. Aku suka dengan dia punya muffler tu dan juga dia punya titanium dekat bahagian tip, tapi bukan full titanium lah, rasanya half je. And then dia ada sekali logo HKS, bar HKS dekat bahagian tengah tu kan. So dia tak nampak kosong kat situ. Kalau RSE tu memang lagi sedap. Bunyi dia lagi crispy dan lagi kuat. Dan sebenarnya aku tak suka sangat exhaust yang bunyi kuat sangat. So aku rasa itu antara the most reason why lah kenapa aku pilih yang HKS Lega Max ni. Aku tak nak bunyi tu terlalu bising sangat sebab aku nak bawa kereta ni as a daily tau. Aku tak nak bawa dia as a weekend car saja. Dan aku pun ada family, ada anak bini, anak dua orang, dua belakang nanti kan. At least bunyi exhaust ni dia ada sound tu, tapi dia tidaklah kuat sangat dan tidaklah macam bunyi stock. Bunyi stock tu macam terlalu low lah bagi aku kan. So ni dia bagi extra sound sikit and bagi kosmetik dalam masa yang sama.
kita rasa puas dengan exhaust ni. Itu yang paling penting lah. Kita buatlah mods apa sekalipun, kalau kita tak rasa puas dengan apa yang kita buat tu, dan dia macam no point lah kita buat benda tu kan. So at least apa yang kita buat, apa yang kita bayar, kita rasa puas. Tak koyak lah macam ni. Kau rasa? Aku rasa more or less the same. So total cost aku pasang untuk exhaust ni saja lebih kurang dalam 6,000 lebih macam tu lah. Dan untuk air intake dia lebih kurang dalam 4,000 lebih macam tu. CMST dia punya intake tu nampak cantik lah, susunan dia kosmetik juga. Dan dalam masa yang sama dia bagi extra sound dari segi tempur tu sendiri. So kalau perasan aku tukar gear, memang ada bunyi tempur tu lagi kuat daripada luar dan juga daripada dalam. So kita ada feel lah kat situ kan, ada rasa jiwa tu lagi kuat lah. Kita tak rasa kosong sangat lah. Even kalau tekan pedal dan lepas pedal pun dia ada sound dia, bunyi kuat sikit. Tu je lah kot. Tapi benda ni rasanya untuk mods benda yang kira sikit-sikit lah, kecil lah ni. Sebab kalau nak buat banyak tu sebenarnya banyak lagi kita boleh buat. Kalau mods yang heavy-heavy tu kita akan settlekan once kita dah buat kosmetik-kosmetik ni semua lah. Sebab aku lebih kepada macam kosmetik je, aku tak nak buat terlalu heavy sangat sampai nak buat engine lah, buat benda-benda yang lagi heavy lah. Yang tu mungkin kita akan consider next time. So aku rasa itu saja antara sharing aku untuk video kali ni tentang mods pertama yang aku buat dekat GR Corolla ni. Dan kita tengok berapa lama aku akan keep pakai exhaust ni. Mana tahu rasa bosan ke apa kan, kita akan tukar exhaust lain ke macam mana ke kan. Tengoklah pada keadaan dan juga minat masa tu. So sekarang ni memang ke arah kita nak chill sikit, kita tak nak terlalu agresif sangat. Kita nak low key sikit lah. Maybe nanti aku tiba-tiba ubah mood, nak agresifkan kereta ni, mungkin aku akan tukar kepada exhaust yang lebih bising sikit. Ataupun kita just beli je dua-dua dengan RSC sekali. Kalau macam mood nak agresif, kita tukar yang tu. Kalau mood nak chill, kita tukar yang Lega Max balik. Tengok pada keadaan. So next aku excited juga untuk nak tukar rim dan tayar. Itu perkara yang aku nak buat lepas ni lah. Okay, itu saja dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.